KWSP baru umumkan dividen dia 6.15%. Ya, 6.15% untuk akaun konvensional dan juga akaun syariah. Tapi, soalan sebenar bukan tinggi atau rendah dividen tu. Soalan sebenar, cukup ke duit tu untuk persekitaran kita? Kalau simpanan kita RM100,000, dividen 6.15% bagi lebih kurang dalam RM6,150 setahun. Nampak macam besar kan? Memang nampak macam besar. Tapi realitinya, kalau umur kita sekarang 30-an dan target nak retire umur 55 ataupun 60, 100k tu jauh lagi nak cukup. Masalah orang Malaysia bukan tak dapat dividen. Masalahnya simpanan asas dia terlalu kecil. Atau lebih mudah nak faham, capital kita kecil sangat. Dividen 6% atas 50,000 takkan sama dengan 6% atas 500,000. Matematik dia simple je. Kalau capital dia kecil, hasil dia pun akan kecil. KWSP ni bagus. Tapi KWSP bukan semata-mata ataupun satu-satunya plan kekayaan kita. Kalau nak hidup selesa masa tua nanti, kita kena ada ekstra strategi ataupun strategi tambahan. Unit trust, saham, pelaburan batu syariah, apa-apalah yang sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Jangan tunggu umur 50 baru nak panik. Start bina angka besar, mulai sekarang. Baru dividen kita betul-betul bekerja untuk kita. Kalau nak melabur tanpa tunai dengan akaun 1 unit amanah, tekan saja link di bio. Ingat, biar santai, yang penting sampai. Bye.